Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aniza binti Muhammad dari program Sarjana Muda Psikologi. Tugasan ini merupakan tugasan psikologi remaja yang mana saya akan membentangkan sebuah perbincangan, sebuah pembentangan berkenaan dengan hubungan antara remaja dengan ibu bapa. Okay. Ini adalah kandungan yang mana pembentangan saya hari ini akan meliputi beberapa bahagian, iaitu bahagian pengenalan, objektif, contoh situasi, tindakan ataupun respon emosi semasa berlaku perselisihan faham, kesan terhadap kepercayaan dan komunikasi antara remaja dan ibu bapa, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Okay. Sebagai pengenalan objektif, mengapa perbincangan dan mengapa pembentangan ini diadakan adalah bertujuan untuk memahami bagaimana perbezaan pendapat antara remaja dengan ibu bapa boleh memberi kesan kepada emosi remaja dan boleh memberi kesan kepada komunikasi antara remaja dan ibu bapa mereka. Okay. Dan keduanya adalah mengaitkan pengalaman ini, isu yang berlaku ini, situasi yang berlaku ini dengan teori dalam psikologi remaja itu sendiri. Okay. Seterusnya, ini adalah contoh situasi. Usia remaja adalah usia di mana seseorang mula membina identiti diri sendiri. Mereka dalam diri remaja wujud kepercayaan bahawa mereka telah matang, telah boleh membuat keputusan mereka sendiri. Mereka mempunyai prinsip, boleh membina prinsip-prinsip mereka sendiri, dan realitinya mereka masih mencari-cari sebenarnya identiti diri, apa yang mereka tidak mencapai sepenuhnya, apa yang mampu dilakukan oleh dewasa, terutama dalam bagaimana mereka berfikir, bagaimana mereka menyelesaikan masalah. Jadi ini adalah contoh situasi, dan saya percaya setiap orang yang melalui zaman remaja pasti ada konflik yang berlaku, pasti ada perselisihan yang berlaku antara remaja ini dan ibu bapa mereka. Okay, antara contoh situasi ingin menyertai aktiviti luar misalnya, seperti sukan, kesenian, hiking dan sebagainya. Akan tetapi ibu bapa mereka menolak kemahuan mereka, menolak kerana mereka mungkin bimbang terhadap prestasi akademik yang mungkin terganggu oleh aktiviti tersebut. Okay. Antara contoh situasi yang lain seperti di waktu remaja tersebut mula membuat keputusan, contohnya pilihan bidang akademik mereka ataupun laluan kerjaya mereka pilihan. Dan jadi benda ni mungkin bercanggah dengan pendapat oleh ibu bapa mereka sendiri. Okay. Bagaimana perasaan saya? Realitinya dan jujurnya saya juga mengalami situasi yang serupa. Pernah berlaku konflik, pernah berlaku perselisihan pendapat, pernah pandangan dan keinginan saya, pilihan yang saya buat ditolak oleh ibu bapa. Okay, di peringkat awal mungkin remaja tadi, dan saya merasakan bahawa saya tidak difahami. Kenapa mak ayah tak faham diri kita? Okay, rasa kecewa, rasa marah, rasa nak memberontak, nak protes, rasa tidak diberi peluang yang secukupnya, tidak diberikan hak kepada diri kita sedangkan kita sudah boleh. Dan kita merasakan bahawa kita dah besar, kita dah boleh membuat keputusan dan pemilihan sendiri. Okay. Rasa tidak diberi kebebasan. Okay. Maksudnya masih terikat dengan apa yang diinginkan oleh ibu bapa tadi. Okay. Jadi apakah tindak balas emosi yang berlaku apabila isu ini, apabila situasi ini berlaku? Okay. Implikasi emosi dan psikologi. Emosi, perasaan. Psikologi meliputi semua aspek dalam kehidupan, misalnya fizikal, pemikiran, emosi itu sendiri, dan hubungan dengan orang lain. Itu semua adalah aspek yang termasuk dalam lingkungan psikologi. Kesan terhadap emosi, mungkin seseorang remaja itu akan merasa terpinggir. Seorang remaja itu dirasa dia kurang dihargai, dia tidak didengari. Dan menyebabkan berkemungkinan sama ada dia terus obey, patuh kepada kehendak parents dia, dan berlaku konflik dalam diri dia sendiri, ataupun dia memberontak, dia melawan. Kesan terhadap kepercayaan kepada ibu bapa, mereka lebih, remaja ini mungkin berkemungkinan untuk pada masa-masa akan datang menjadi lebih tertutup, terutama dalam soal komunikasi, berkongsi pendapat dan sebagainya.
malah dia akan pergi kepada rakan-rakan sebaya untuk mendapatkan untuk berkongsi pandangan, untuk berkongsi pendapat dan sebagainya, kerana remaja ini merasakan bahawa rakan sebaya mereka lebih memahami mereka, lebih menyokong apa yang mereka lakukan. Okay. So hubungan dengan teori psikologi, dua teori psikologi yang diambil di sini adalah yang pertama Erikson, iaitu teori perkembangan sosial, dan yang kedua adalah Piaget, okay. Jean Piaget, okay. Iaitu berkait dengan adalah teori kognitif. Okay. Dalam Erikson, konflik antara identiti tadi dan dengan harapan ibu bapa itu sendiri. Yang kedua, pemikiran abstrak. Remaja ini selalu dikatakan mereka berfikir secara logik, mereka berfikirkan mengikut logik mereka, pemikiran mereka lebih bersifat abstrak, okay, dan ideal. Mereka rasa pemikiran mereka ideal. Okay. Jadi pemikiran abstrak dan keinginan, mereka mempunyai keinginan, rasa keakuan dah besar. Autonomi, ada hak untuk buat keputusan sendiri. Okay. Pengalaman ini mempengaruhi kepercayaan dan komunikasi dengan ibu bapa. Dalam situasi ini kita boleh melihat dua sudut yang berbeza, iaitu dari sudut positif dan yang kedua dari sudut yang negatif. Okay. Biasanya perubahan penerimaan awal mungkin lebih kepada dari sudut yang negatif. Okay, perubahan cara berkomunikasi. Apabila situasi tadi ini tidak ditangani dengan bijak oleh ibu bapa, dia akan menjadikan remaja tadi ni kurang keterbukaan. Dia menjadi lebih tertutup. Okay, kurang perbincangan, kurang komunikasi dengan ibu bapa tadi. Jadi dia lebih cenderung untuk mencari kawan-kawan, untuk meluahkan apa yang dia rasa, untuk berkongsi pendapat, untuk menceritakan, sebab dia rasa kawan-kawan tadi lebih menyokong, kawan-kawan tadi lebih memahami diri dia. Okay. Ada strategi. Okay. Jadi bila terjadinya situasi begini, langkah yang betul patut diambil di antara strategi yang boleh dilakukan oleh ibu bapa tadi dan oleh remaja tadi dalam memperbaiki komunikasi adalah menggunakan pendekatan yang lebih empati dalam perbincangan. Empati, ibu bapa tadi boleh cuba membayangkan bahawa diri mereka tadi adalah remaja tersebut, anak dia. Okay, dan dia cuba membayangkan dalam situasi tersebut kan apa yang diinginkan oleh anak dia tadi, dan begitu sebaliknya dengan remaja tersebut. Okay. Mencari titik persefahaman dan kompromi, ibu bapa perlu lebih terbuka untuk mendengar daripada perspektif anak itu sendiri. Maksudnya memberi ruang dan memberi peluang kepada anak tadi untuk menyatakan mengapa dia memilih keputusan tersebut, apa signifikan dia. Okay. Dan saya percaya kebanyakan ibu bapa menolak kerana mereka mahu yang terbaik untuk anak-anak tadi. Okay. Dengan boleh meyakinkan ibu bapa tadi, mungkin konflik tadi tu dapat dielakkan ataupun dapat dikurangkan. Okay. Erikson menyatakan bahawa remaja berada dalam peringkat identiti versus kekeliruan. Mereka sedang mencari identiti diri mereka. Okay. Tapi dalam masa yang sama, sekiranya tidak mendapat sokongan yang betul daripada orang dewasa dan parents, akan berlaku banyak kekeliruan dalam hidup dia. Dalam fasa remaja ini, remaja cuba mencari identiti mereka sendiri dan mungkin mengalami konflik dengan ibu bapa berkenaan dengan nilai, kepercayaan, pilihan hidup mereka sendiri, kaitan pengalaman perbezaan pendapat dengan pengalaman perbezaan pendapat. Bila remaja tak sependapat dengan parents dia mengenai keputusan, akan berlaku lebih banyak kekeliruan. Okay. Jika ibu bapa memberikan ruang yang betul kepada remaja tadi untuk mereka membuat keputusan dan belajar daripada kesilapan, remaja tadi akan lebih positif dalam membina identiti diri dia. Sebaliknya, jika sebaliknya ibu bapa terlalu tertutup dan terlalu menekan anak tadi, menyebabkan mereka rasa terpinggir ataupun mereka memberontak. Yang kedua, Jean Piaget, teori kognitif Jean Piaget. Piaget menyatakan bahawa remaja berada dalam tahap pemikiran operasi formal, yang mana mereka ini berfikir secara logik, berfikir secara abstrak. Mereka mula mempersoalkan norma-norma yang ada. Mereka mula mencari rasional dalam peraturan yang dicipta, yang dibuat oleh ibu bapa mereka. Dan membina pendapat sendiri berasaskan logik tadilah. So, remaja tadi mungkin tak bersetuju atau mungkin menggunakan hujah, mungkin melawan dengan parents mereka, memberontak, menggunakan untuk mempertahankan prinsip mereka tadi.
Jadi apa yang boleh diambil adalah ruang perbincangan yang betul akan memulihkan keadaan itu. Okay, sebagai kesimpulannya, perbezaan pendapat antara remaja adalah satu proses yang normal kepada semua orang. Walaupun konflik tadi boleh menimbulkan emosi yang negatif, okay, tetapi ia juga boleh menjadi peluang untuk memperkukuhkan hubungan dan pemahaman antara ibu dan anak tadi. Komunikasi yang baik dan kompromi adalah kunci untuk mengekalkan hubungan keluarga yang harmoni, terutama dalam komunikasi. Okay, remaja pula perlu belajar macam mana nak menyuarakan pendapat dengan cara yang betul, dengan cara yang masih berada di tahap yang masih menghormati orang tua mereka. Okay, saya rasa itu sahaja perbincangan dan pembentangan saya pada hari ini. Okay, saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum.